Hai semua, jom tengok saya sediakan satu resepi kudapan iaitu potato wedges homemade. Cara sediakan dia simple aja tau. Okey, jom kita mula. Okey, bahan utama sudah semestinya lah ubi kentang. Cara saya, ubi kentang ni saya akan kupas kulit. Bergantung kepada saiz, yang ini saiz sederhana, jadi setiap ubi kentang ni saya belah 8. Okey, tambahkan sedikit garam. Rebus dengan menggunakan api yang sederhana besar. Tak perlu lama ya, bila air dah mendidih aja bolehlah matikan api. Kemudian toskan airnya. Air ini kabur sikit. Seterusnya saya akan biarkan dekat penapis ni anggaran dalam setengah jam. Lepas setengah jam nampak air dia dah kering, boleh masukkan dalam mangkuk lah. Tambahkan 1 sudu besar tepung jagung. Kemudian ini optional ya, serbuk ladi hitam. Okey, ni cara saya lah, saya goncang-goncang supaya tepung jagung ni menyaluti ubi kentang, dan kalau ada melekat, buka lah supaya dia cantik macam ni. Kalau nak pedas bolehlah tambahkan sedikit serbuk putih. Pastikan minyak betul-betul panas dan menggunakan api sederhana dan goreng tenggelam. Sebaiknya guna periuk lah macam ni. Okey, bila warna dia dah golden brown macam ni, ni maknanya dah masak dan bolehlah diangkat dan ditoskan minyaknya. Dah pun siap. Mudah je kan cara nak buat? Sekian saja perkongsian resepi dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye. Selamat mencuba.